Fenomena ketukan rumah ke rumah. Ramai orang mungkin mengira ini hanyalah cerita viral semata-mata tanpa bukti yang sahih. Tetapi, ada beberapa klip video yang pernah direkodkan dan akan saya tunjukkan kejap lagi. Fenomena menyeramkan ini sempat berlaku di beberapa kawasan di Malaysia seperti di negeri Pulau Pinang, Kedah, Johor dan Perlis. Ketukan-ketukan ini biasanya muncul apabila menjelang waktu malam tiba. Ketukan distri ini dapat didengari di pintu rumah, kadang-kadang hanya satu ketukan, kadang-kadang berulang-ulang tanpa henti. Mangsa yang mengalami fenomena ini melaporkan yang mereka sendiri sudah bertindak membuka pintu untuk melihat punca suara ketukan itu, tetapi tiada sesiapa atau kelibat apapun di luar. Dalam beberapa kes, terdapat juga rakaman-rakaman yang berjaya diambil. Berikut ialah rakaman-rakaman yang berjaya diambil oleh penduduk-penduduk setempat.